Ramai wanita yang tertanya-tanya macam mana sebenarnya isteri happy tu. Betul ramailah pergi intai kat medsos, pergi tengok cerita, drama, macam mana rupanya isteri yang happy. Akhirnya mereka dapat gambaran yang terlalu ideal, tapi dalam kehidupan sebenar tak betul. Lalu bila mereka jalani kehidupan, mereka rasa sangat tak happy, rasa nak lari daripada tanggungjawab, rasa nak putus terus dengan suami. Tapi bila tengok suami tak adalah jahat mana, anak tak adalah tak okey mana. Rahsianya adalah awak alihkan bahagia awak bukan fokus pada suami semata-mata. Orang kata gini, cinta bila kita bergantung pada makhluk, makhluk akan lari. Tapi letak cinta pada benda yang betul, iaitu pada Allah SWT. So kalau awak ada masalah dengan suami, letakkanlah bahagia tu pada anak. Kita duk seronok jaga anak, melayan kereta anak, membesarkan anak, walaupun suami ni menyakitkan hati. Betul tak? Jadi alih bahagia tu sangat penting. Dan saya belajar sesuatu lah bila saya baca kisah-kisah macam Asia isteri Fir'aun, Siti Khadijah. Mereka ni banyak masalah, banyak ujian, tapi mereka happy. Kenapa? Mereka letakkan kebahagiaan ialah apabila mereka berjaya berjuang kerana Allah. Khadijah bantu suami habis-habisan kerana agama, habis harta, habis segala tenaga, tapi dia rasa happy dan puas hati sebab dia buat apa yang dia suka, bantu Allah. Macam Asia juga, walaupun dapat suami tu sejahat manusia, tapi happy kerana dapat menegakkan agama Allah sampai ke titisan darah terakhir. Itulah happy seorang isteri. So sekarang jangan ingat happy tu bila dapat suami romantik, rumah sentiasa kemas, duit cukup, anak dengar kata, hubungan ni sweet-sweet je, pandailah nak surprise ke jalan sana sini, tak ada konflik, tak bergaduh. Itu adalah dunia fata morgana. Happy yang sebenar adalah terletak pada diri awak dan sejauh mana awak berjuang untuk Allah.